Kalau ada masa beberapa jam sebelum flight, singgah Mitsui dulu. Shopping, makan, jalan-jalan, lepas tu gerak ke airport. Ini AED. Seharusnya kita patut tahu cara guna AED. Ini pinggan mangkuk T20 Noritake. Tak bilalah boleh pakai. Okey, jom saya kongsikan barang apa yang berbaloi beli di sini. Brown Truffle antara jenama yang saya cari dengan banyak pilihan serta harganya berpatutan. Tapi kali ini kami terbabit dengan promosi yang menarik. Ini mak saya. Kami semua terbabit dengan jenama ni. Ini yang bahaya. Datang sekadar tengok, tapi bila balik pegang berbeg. Tapi kalau kau pergi dua warna yang sama macam kan. Tapi dia tahu saya kau untuk pun lain. Tapi saiz dia sama tak dengan yang tips mudah. Jika berlaku apa-apa kecemasan, jerit dan minta bantuan. Nantikan video AED dan jangan lupa like dan subscribe. Terdapat pelbagai jenama di sini, ikut selera dan ketebalan poket masing-masing lah. Ini adalah salah satu jenama mampu milik. Kami terpengaruh dengan promosi akhir tahun. Dan dikatakan jenama ni tiada imitation. Saya dapat satu bag sling warna hitam tu. Ingatkan cukup di sini, tetapi ada lagi gamitan daripada kedai-kedai yang lain. Promosi di sini pun menarik. Saya dapat tote bag. Overall, antara JPO dengan Mitsui, saya lebih gemar Mitsui. Ini sajalah video untuk tetapan kalian. Bye.